Sejahtera semua, saya Cecilia Megan, wartawan TV Wajra. Sekolah SJKT Durian Tunggal adalah salah satu sekolah yang memberi keutamaan kepada kecerdasan badan dan minda pelajar. Setiap hari Rabu, panitia PJK mengadakan pelbagai aktiviti seperti yoga, senaman Arabik dan latihan bola sepak. Aktiviti tersebut dijalankan pada hari Rabu 7 pagi hingga 8 pagi. Sekian laporan saya, Cecilia Megan dari TV Wajra.